kentang. Nampak tak tu yang warna hijau-hijau tu? Ni yang tak sabar ni. Setelah lamanya kita tunggukan acik-acik. Taklah lama sangat. Cumanya, ini kontena yang paling Angel excited kalau turun. Sebabnya, ini kontena custom Kelang P8. Di mana kebanyakan dalam ni item yang acik-acik custom puluhan ribu ringgit. Ni. Ini semua barang-barang baik dalam ni. So, inilah dia barang dah turun. Oh, apa ni? Customer Angel pun ada. Style untuk overseas pun ada. Jadi, ini untuk acik-acik dah siap dah. Dah settle dah. Tak sempat nak review satu-satu. Tapi nanti kejap lagi Bos Ijan buat live. Kita akan unboxing barang ni. Tunjuk dekat acik-acik tu. Okey, jadinya Angel ada pengumuman penting. Untuk acik-acik. Acik ingat tak? Bos Ijan ada nak buat sesuatu. Iaitu awal bulan 6, 1 sampai 10 hari bulan. Dekat gudang Bos Ijan. Kita nak adakan event sempena 10 tahun dalam dunia bisnes Bos Ijan. Jadinya, ini sebagai tanda terima kasih kami kepada acik-acik yang sentiasa mendoakan kejayaan kami. Dalam sejarah kita bangunkan Bos Ijan punya company ni, banyak kisahnya acik-acik. Yang paling penting, acik jangan lupa 1 sampai 10 ada event kat sini. Satu set macam ni, 1,000 je. Jangan beli online, walk in terus.